lagu. Sekarang dah pukul 8 tau, pukul 8. Tengok. Masih ada cahaya lagi. Apa tulisan yang Air Pantai Remi tu depan ni? Okey, sekarang kita berada di Kampung Kuantan. Kampung Klik-Klik. Dekat Firefly. Jom. Firefly. Jom. Oh, ni cantik tempat dia. Bersih Memang bersih. Mana tak nampak terang sangat. Kita dah sampai. Tiket kita dah beli. Ui. Okey. So, masuk straight. Okey, pintu masuk dia. Kita kena pakai life jacket. Boleh pilih life jacket. Oh my god. Tunggulah dia ambil. Cakap. Ada ke? Yelah dia orang tengah klip-klip. Tak nampak. Tak ada. Sana kot. Sini. Oh, ni macam muara lah. Air dah surut? Kalau air tinggi sampai para jeti tu kita pun naik. Oh. Dia surut. Dia panggil air timpas. Air timpas kak. Seorang tengok langkah. Seorang-seorang. Pandang depan. Pandang macam naik kereta ni. Best. Tak ada kat lift tu pun. Tak ada. Tu kayu. Jangan diam kan tengok. Okey, terima kasih banyak. Weh, cantik. Bapa kenapa tak seimbang? Seimbang, diamlah tengok tu, tengok depan. Tak tengok air. Weh. Mana kelip-kelipnya? Mana klip-klip? Apa tu? Kan? Mana kelip-kelip? Kejap lah nak pergi dah ni. Apa jauh ke? Tu dah nampak kelip-kelip tu. Apa nak ambil tak takut. Tak. Yalah. Tengok tu kelip-kelip tu. Dia binatang. Kumbang. Macam adik tengok kumbang. Ya tak. Tengok tu. Cuba pegang. Tutup kamera. Tak nak. Kejap dik. Papa pun tak tahu nak pegang macam mana ni. Kejap dik. Kejap dik, kejap. Tu dah tu. Tu. Tak tengok ni. Kat tangan tu. Ya, nampak. Kat tangan papa. Kecil je. Oh, dia macam lalat. Kecil je. Kecil betul. Kecil. Terbang kan? Tak. Cuba abang pusing, abang buka torchlight ke lampu ke suruh tunjukkan bentuk ni. Okey, dik. Adik tekan flight tu, dik. Ni tu. 2, 3. Oh, macam lalat. Papa. Dia terbalik. Takut. Dah tutup. Nampak tak? Ya, dulu. Okey, tutup. Tutup. I'm scared. Oh, dia nyala nampak tak? Nampak Bi? Oh, ingat ke besar macam kuna-kuna bagi air dia besar. Halus macam fly. Dah. Ya Allah. Abang letak kat tepi sampan pun tak apa. Dia ambil masa nak terbang tu. Dia dah terbalik je. Ketuk je kat tu. Dah jatuh. Alhamdulillah, cantiknya. Cantik Nabi. Macam lampu klip lampu. Macam lampu klip kan? Suraya kan? Pelancong China selagi dia tak nampak benda tu terbang, dia ingat kita letak lampu. Tu. Wow.
tu. Maksudnya 15 km kiri kanan tu spesies dia tu Kedai-kedai ya. Ke hulu dan ke hilir lah. Ke atas dan ke bawah. Macam mana dia orang boleh tahu ni? Daripada berapa lama dah? Kalau untuk Kan ni. pelancongan hampir 50 Tak so slow. Tutup. Tutup. Okey tutup. Sini kakak tengok. Mana? Dekat tangan kakak dia tu. Dah terbang. Oh, tak apalah. Ya, Teluk Kemang. Nak datang. Wah, Teluk Kemang. Itu pun Teluk Kemang. Okey, kita dah sampai Piri. Okey, sekarang kita dah check in dekat hotel TSR Seafront. Dekat sana lebih kurang dalam 50 meter dari laut. So kita dah check in Seafront Hotel dekat Teluk Kemang. Okey, masuk dek, tolak. Okey. Seafront Hotel. Dah naik, dua. So sekarang kita dah naik lift. Okey, sekarang kita dah sampai. Oh, ni kita hotel yang tak bajet lah. Yang ni 3 star. Okey lah. Okey, kita dah sampai tingkat 2. Sebelah kiri. Sini. Wow, nampak laut, nampak tu. No, straight no, dek. 207. Tu nampak laut tu. 207 dek. No, dek, laut nampak. Laut. Paling hujung. Okay, sekarang kita dah check in dekat hotel apa? TSR Seafront. Okey, ni dah bilik dia. Super Queen 2, Super Queen. So bilik kita sebelah dengan laut. Tu dak laut tu. Tu laut. Dah ramai dah orang. Tu pun dah ramai dah. Okay lah bilik dia. RM200. Kita dah bergerak. Ni bilik kita. Tu. Tingkat 2. Tu. Atas. Weh. Oh, kuat angin petang ni. Cantik cuaca. Kuat angin. Woi, kuat angin dia. Ombak dia ha. Tinggi tu.
pertama kita makan di apa nama kedai? Nombor 1 apa dah? Ikan bakar nombor 1 Port Dickson. Ni kita order ikan bawang mas. Sotong serut tepung tak sampai lagi. Kailan, nasi putih. Ya je lah. Very simple. Kakak ngantuk dah. Okey. Okey Bi, macam mana rasa? Bagi kat dia. Makan banyak bukan sikit-sikit. Wow, isi dia kak. Potong kita dah sampai. CYM Port Dickson. Ikan kita pun sedap. Juicy nak habis lah Sotong pula. Okey, sekarang dia orang nak naik kereta lumba. Kereta langgar-langgar. Okey, langgar. Okey, standby. Okey, tekan minyak. Tekan minyak ni. Pusing. Langgar pusing kiri dik. Kiri. Kiri dik, kiri. Kanan. Jangan pusing-pusing je dik. Jangan pusing-pusing dik, pusing. Jangan main pusing je, straight. Langgar mami, langgar. Okey, corner cepat. Langgar kakak. Cepat tekan. Langgar mami. Mami, cepat. Mami sorang tu. Okey, river cepat. Adik, langgar kakak. Mami, langgar mami. Langgar mami lah. Tarik kau kuat. Bye. Kak Mia jumpa ketam. Adik masih. Woi, kakak. Adik masih. Jumpa ketam. Naik ketam ke mata dia. Ini besar sikit, tadi ada 2 ekor baby. Adik, cepat dik. Cakap kat Nina ni. Medina. Kak Tengok Mia. ni, Kak Mia dapat ketam. Oi. Kakak. Tak jatuh. Tutup. Mami. Sengit kat sini. Tak apalah, sengit je lah. Tengah hasil kita tangkap. Adik dengan kakak Sausage tangkap. crab. Kapan? Banyak tangkapan kita hari ni. Kita boleh goreng. Kakak dengan adik tangkap. Yes, dah. Biar kita nak lepas dia. Guys, so Sikit. Bawah. tengok ni, kita dah tangkap sebanyak ini ketam, baby ketam. Kita nak lepas. So, jom kita lepaskan. Salah tempat tu. Salah tempat tu. Salah tempat tu.
Salah. Seekor Yang mati. besar. Bye-bye. Ni. Dah pergi kat tahu tu. Di mana 3 ekor? Ni mati. Besar ke mati? Ni. Okey. Ani dah kita bersama je lah. Dia pegang ah. Eh. Ni dia pegang. Kita camping, kemah kita sengit sikit sebab ada angin kuat. Kita akan setting balik lagi. Ada secret recipe. Duduk di tepi pantai. Kemah kita pun dah nazak dah. Dah patah tu. Tu patah. Kena pergi beli yang lain. Ni beli DIY ni. Ni hari kedua kita berjalan lagi dekat Teluk Kemang. Teluk Kemang. Oh, ramai dah mandi.